saya rasa motosikal ni boleh sampai 1.5. Tapi bagi saya lah, kelajuan idea dia 1010 hingga 120 lah. Sampai 140 ni dia agak sedikit bagi saya kurang stabil lah. Bagi saya lah. Kelajuan yang lebih pada tu mungkin hamparan angin, mungkin juga dari segi permukaan jalan kan. Bagi saya motosikal ni kalau bawa lebih 1.4 lebih tu agak sedikit takut jugalah. Okay. Mungkin suspension kena setting betul kot. Kena setting betul balik. Depan belakang, saya rasa motosikal ni pun sedap sebenarnya. Apapun motosikal sekalipun, kalau suspension ni kena setting mengikut cara kita lah. Boleh bawa motosikal ni, saya rasa boleh bawa sampai 150 km per jam. Okey, berbala atau tidak